Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi dengan korang semua. Cara buat paprik campur. Ni resepi ni untuk berbuka puasa. Siapa-siapa yang kat rumah tu tak tahu nak buka puasa lauk apa, korang boleh tengok video ni sampai habis, kemudian boleh try cuba dekat rumah. Alright, tengok sini kawan-kawan. First kita ada udang sotong ayam. Ni dah nama campur, kena campur lah semua. Nanti mesti ada komen nanti ni, makanan laut dengan makanan darat tu boleh campur. Itu pulang masing-masing lah. Kalau nak ikut-ikut, kalau tak nak ikut pun tak ada masalah. Okey, kat sini sayur macam biasa, carrot, bunga kubis, kacang panjang, bawang holland. Okey, jom masak. First, lauk kita goreng dulu. Okey, bawang putih kena tumis dulu. Kita tumis bawang putih dulu. Kita ketuk dulu Kemudian kita campur sekali dengan bawang holland. Kita tumis dulu. Jom tengok sini. Tu. Tambah lagi bawang holland dia. Dah macam tu baru kita masukkan sayur-sayur tadi. Masuk je semua, kita campur je. Dia kita tumis balik. Macam tu. Kita tumis je dulu. Kita tumis dulu, kita betul-betul tumis, bagi-bagi smoky. Tu dia. Okey. Kemudian baru kita masukkan air. Air jangan banyak sangat, sikit je. Macam tu. Kita buat pekat-pekatnya. Correct? Sekarang untuk proses ini, terus siram. Kemudian sos cili. Ni aji sikit je. Gula sikit. Kemudian kicap sotong. Kicap sotong 3 sudu. Kemudian sambal belacan. Okey. Kacau-kacau lagi dia. Okey guys, tengok sini. Kalau nak masak macam ni. Macam ni kejadian dia. Kemudian last kali baru kita taruh apa? Daun limau purut. Kemudian cili padi, tengok sini. Dah nama dia paprik, dia kena pedas tau. Macam ni. Okey, jom. Masuk dalam. Okey. Siap, tutup api. Paprik campur pekat likat pedas, mantap. Okey. Okey. Siap guys. Ni dia. Inilah dia, tengok. Bau dia. Bau dia memang menyelerakan. Tapi tak boleh makan lagi ya. Kita puasa guys. Alright. Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe dan selamat berbuka puasa. Salam Ramadan. Bye bye. Assalamualaikum.